Bulan Ramadan sudah pun menjelma. Jadi, Hattori Coffee ingin memperkenalkan set Ramadan single plate. Yang pertama adalah nasi Arab ayam quarters. Set ini didatangkan dengan ayam quarters, salad, sambal lada dan juga nasi Arab. Kepada peminat kambing, kita ada nasi Arab kambing bakar. Makan nasi Arab dengan kambing bakar serius sedap. Rasai daging kambing bakar yang lembut dan berjuicy di dalam mulut. Tak cukup dengan kambing, kita ada nasi Arab Wagyu skewer. Set ini didatangkan dengan Wagyu skewer dan juga telur rebus. Peminat Wagyu, inilah dia masa untuk try Wagyu dengan nasi Arab. Belum habis lagi, kita juga ada Hattori Moreh Special. Yang mana nak moreh dekat Hattori Coffee, inilah masanya. Untuk set moreh ni mengandungi ayam madu, aneka celup tepung, jemput malas dan juga keropok. Ditambah pula dengan sos special Hattori. Jom semua datang ke Hattori Coffee untuk grab Ramadan single plate dan juga set moreh special. Hattori Coffee buka setiap hari sehingga 12.30 malam.